Apa? Oh, minta saya mengulas tentang isu Yusuf Rawateh yang baru-baru ni kita sama tahu kan, dianya dilepas dan dibebaskan dan tak perlu untuk bela diri. Saya sebenarnya bukan orang peguam dan saya banyak perkara saya tak tahu tentang isu-isu mahkamah. Tetapi oleh kerana dah bertanya tadi, saya sukalah melontarkan kebimbangan saya. Saya bukan nak mengulas di pandangan mahkamah, tapi saya nak melontarkan tentang kebimbangan saya sebagai rakyat negara kita. Lebih-lebih lagi saya sekarang dah mula berkecimpung dalam dunia politik. Semestinya saya juga ada musuh. Kecil besar itu bukan persoalan. Tetapi bila kita ada musuh, kita bermakna berhati-hati dan berjaga. Atas dasar itu saya rasa kebimbangan isu Yusuf Rawateh ini. Apa yang saya lihat? Baru-baru ni selepas peristiwa mahkamah memutuskan bahawa Yusuf Rawateh ini dilepaskan dan dibebaskan tanpa perlu untuk bela diri. Kemudian peguam negara telah pun mengeluarkan notis rayuan isu ini. Ini yang saya rasa bimbang sebab ada beberapa perkara lain tidak pula berlaku macam itu. Contohnya kes Datuk Seri Zahid Hamidi. Dianya dilepaskan tanpa dibebaskan dan boleh dipanggil untuk bela diri. Tidak ada pula peguam negara mulakan notis untuk rayuan. Ini saya terfikir, sepatut apa yang saya rasa lah, apabila dianya dilepaskan, dibebaskan, bermakna dia dikhianati. Betul tak? Kan? Dia dikhianati. Bila dia dikhianati, sepatutnya fokus selepas itu mencari siapa yang mengkhianati Yusuf Rawateh. Saya punya pandangan lah. Tapi kalau sekiranya pengkhianat itu tidak langsung difokuskan, sebaliknya keluar notis rayuan. Ini yang saya bimbang. Sebab saya takut juga saya nanti, bila berlaku pada saya dikhianati, dan bila mahkamah bebaskan saya, sepatutnya saya mengharapkan, tentu tuan-tuan mengharapkan, siapa yang mengkhianati saya? Tentu saya nak harapkan mahkamah cari siapa yang mengkhianati saya itu. Itu keadilan. Itu sosok sebuah keadilan. Tapi sebaliknya keluar notis rayuan. Ini yang saya bimbang. Boleh berlaku nanti pada Yusuf Rawateh, boleh berlaku pada saya, boleh berlaku pada siapa-siapa pun boleh berlaku. Sebaliknya orang yang mengkhianati bebas untuk buat khianat. Orang yang dikhianati mangsa menanggung beban 9 bulan dalam penjara dan tahanan. Bukan senang. Sedangkan itu hanya isu dia diperangkap. Ini dalam kepala saya bimbang tu ada. Sebab itu saya lontarkan kebimbangan. Ini pandangan saya lah. Oh, katalah, ni pihak polis telah pun menerima panggilan daripada individu yang tidak dikenali. Ya? Macam mana kita nak cari siapa yang memerangkap Yusuf Rawateh? Sebab polis sendiri pun dapat telefon daripada individu yang tidak dikenali. Ini pun satu perkara yang saya risau. Tidaklah sesimpel itu. Kita punya polis. Polis kita ada dia punya prosedur dia. Sebab itulah badan yang memakai seragam. Dia profesional. Bukan mudah ditipu-tipu. Kalau itulah tahap polis kita, mudah kena tipu lah. Kalau betul lah maknanya ada individu yang tidak dikenal telefon polis, boleh kita panggil polis berkenaan. Buat ujian poligraf kepada polis yang menerima panggilan daripada lelaki yang tidak dikenali. Tengok, Yusuf Rawateh pun melalui poligraf. Sepatutnya kita panggil lah. Ini satu benda yang saya, dalam kepala saya lah. Alangkah baiknya kalau polis yang mengatakan dia dihubungi oleh lelaki yang tidak dikenali, panggil dia dan buat poligraf. Tengok apa yang keluar daripada kenyataan-kenyataan yang dalam sistem dia sedang melalui poligraf itu. Baru perhati kita. Jadi bagi saya ada dua perkara. Pertama sekali saya nampak bahawa akan timbul persepsi daripada orang ramai bahawasanya penghakiman ataupun keadilan negara kita ini tidak lagi berada di tahap keadilan yang sebenar. Persepsi akan ada, kebimbangan itu ada. Lebih-lebih lagi di luar sana, macam-macam persepsi kita dengar. Dan persepsi itu akan masuk dalam kepala kita. Keraguan-keraguan itu akan membenih dalam kepala kita apabila ada yang macam ini. Yang keduanya, menggambarkan tentang polis tidak ada profesional yang baik, yang tahap tinggi. Mudah-mudah terima. Takkanlah maknanya telefon lelaki itu langsung kita pun. Jadi maknanya itu menjatuh imej tentang orang kata kredibilitian, tentang profesional sebuah agensi, sebuah badan yang berseragam menjaga keamanan negara kita. Jadi itu juga akan melunturkan keyakinan rakyat kepada pihak polis. Jangan berlakulah macam tu. Kita nak supaya rakyat yakin dengan polis. Rakyat percaya dengan polis. Polis ialah badan yang menjaga keamanan negara. Dia bukan satu badan, satu jabatan, satu puak yang dipergunakan oleh mana-mana. Dia satu yang menjaga keamanan, ada disiplin, ada integriti yang tinggi dan ada prosedur-prosedur dan dia sangat profesional
dalam menjalankan tugas. Ini kita nak. Jadi saya bukan nak pandang tentang isu mahkamah itu, saya hanya sekadar melontarkan kebimbangan saya lah. Sebab saya takut juga hari ini isu rata, saya mungkin akan datang saya pula. Mungkin orang lain berlaku pada orang ni, berlaku pada ni. Mudah saja polis dihubungi oleh individu yang tidak dikenali. Habis cerita. Cukup ke? Memadai ke? Ini yang saya katakan kebimbangan saya.